Ya, saudara, Mr. Kang Kim Siang dan Jerry Kang dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Jadi, tajuk hari ini, kerajaan lulus dana pembangunan khas untuk melonjakkan MSME ya oleh NES ya. Jadi kerajaan Sabah telah memperkenalkan dana pembangunan keusahawan khas sebanyak RM1 juta dan memperluaskan program SME Up 2026 sebagai sebahagian daripada usaha untuk memperkasakan usaha mikro, kecil dan sederhana MSME di negeri ini. Jadi timbalan Ketua Menteri Datuk Yvonne Benedict berkata, ya, Ketua Menteri Datuk Sri Panglima Gigi Nor telah meluluskan dana khas untuk MSME Sabah ya bermula dengan peruntukan RM1 juta sebagai inisiatif untuk membantu usahawan menghadapi cabaran semasa. Jadi, Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawan dan Pengangkutan Negeri itu berkata dana tersebut juga telah diperluaskan tahun ini untuk merangkumi koperasi sebagai tambahan kepada usaha dan persatuan perniagaan. Ya, jadi sampai sini saya jemput Jerry untuk ulas sedikit tentang hal ni, Jerry. Kerajaan lulus dana pembangunan khas untuk melonjakkan MSME. Manfaatnya, apakah manfaat dari perancang kawan usahawan? Okay. Pertama, akses modal tanpa beban pembayaran tinggi. Institusi Keuangan Pembangunan DFI menyediakan hampir 1 bilion pembiayaan dan grant bagi mendukung otomasi serta pendigitalan proses perniagaan. Risk dari sudut perancang kewangan ini makna usahawan boleh mengurangkan kos pembiayaan banding pinjaman komersial biasa, sekaligus memperbaiki nisbah hutang ekuiti syarikat. Kedua, meningkatkan kapasiti modal kerja. Antara skop bantuan termasuk pembiayaan modal permulaan, peningkatan kualiti produk, pemasaran pembelian mesin dan peralatan serta penggunaan modal insan, menghad maksimum 20,000 bagi setiap penggunaan. Ini memberikan usahawan mengagihan semula airan tunai dalam bentuk tujuan lain, seperti simpanan kecemasan perniagaan atau pelaburan semula. Jaminan pembayaran mengurangkan risiko. 10 bilion dikhususkan untuk usaha berputar di bawah skim jaminan SJPP daripada keseluruhan 30 bilion dana jaminan dan 2,4 bilion disediakan khusus bagi kontraktor G1 hingga G4 berputar. Jaminan ini mengurangkan kepelancakan, memudahkan usahawan mendapatkan pembayaran tanpa mengandalkan aset pribadi. Insentif cukai untuk perancang cukai. Potongan cukai tambahan 5% pada PMKS bagi kos latihan berkaitan AI. Ini adalah program perancang cukai strategik di mana kos latihan boleh dimanfaatkan sebagai pengurangan liability cukai syarikat. Sokongan pada pengembangan pasar. Grant pembangunan pasar market bernilai 60 juta disediakan untuk membantu PMKS menembusi pasaran baru termasuk Afrika, Amerika Latin dan Asia Tengah. Ini membolehkan usaha merancang strategi pengembangan ekspor tanpa menanggung sepenuhnya kos pemasaran antarabangsa. Oke, setakat ini saya punya penyampaian. Terima kasih. Ya, terima kasih Jerry untuk ulas sedikit tentang hal ini. Jadi sila ambil peluang ini untuk usaha mendapatkan cabaran ni. Ya, jadi silalah subscribe dan share. Terima kasih.